Apa? 632. Oh, kali mau check Alah, sekian lama aku kena kecam dengan beg ni. Apa yang korang geli ke sangat? Ini aku basuh lah. Dia horn depan muka aku. Shit. Bukan? Oh, iya ke? Alright. Sorry. Dah makan bang? Belum lagi. Belum buka lagi. Bismillah. Oh. So, hai geng. Ni apa? Tiba-tiba ada kul. Malu. Bertemu kembali kita ke dalam VOC Vlog. So, vlog hari ni adalah vlog Ramadan, vlog puasa lah. Tapi aku cedok ni pun boleh kata agak lewat juga tinggal lagi sejam nak berbuka baru aku cedok ni. Tak tahulah dapat apa. Kalau macam hari-hari biasa, aku baru nak biasakan. Tapi nak biasakan tu sampai dah tengah puasa lah ni. Dah sampai pertengahan bulan puasa lah. Ini rekod video ni pada Nuzul Quran. Baru aku buat. Alright. Tapi tak apa, kita try tengok dulu macam mana pergi ni. Petang ni punya order kan. Aku baru start dari rumah ni. Tapi nampak gayanya macam tak ada order. Nak mana orang ni? Kalau betul tak ada order, aku kena pergi gerak ke tempat biasa lah. Tempat biasa kalau aku balik kerja je mesti ada order. Tak apa, kita slow-slow. So kalau ada order nanti kita bersambung. Tapi sebelum tu, kepada korang yang baru masuk dekat dalam ni, aku ucapkan selamat datang. Baru nak buat kan. Selamat datang. Dan kepada subscriber, aku ucapkan terima kasih kerana support sampai ke hari ini. Kepada korang yang belum support, boleh hulurkan support korang dengan menekan button like, share dan subscribe untuk video-video yang menarik pada masa akan datang. Okay? So jom kita cari order dulu. Woohoo. 6.5 hours later. Tak ada order lah. Kalau tak ada order, kita isi minyak tu. Mana tahu kita isi minyak ada order. So tak ada lagi order masuk ni. Hari ni pula cuti Nuzul Quran. Memang macam ramai orang tapi order tak ada. Mungkin semua orang tak nak order Grab sebab dia orang masing-masing tengah try resepi garam aming. Ada anak murid yang jadi, ada anak murid yang tak jadi. Korang tambahkan 4 cawan tepung roti, tambah lagi setengah cawan. So total. Oh, kau cakap je lah 4,5 cawan. Alright, mari kita pergi ambil order. Baru pecah telur geng. Mahal lah order dia. Mahal lah fare dia, RM6.5. Hantar kat dalam tu. Terasa macam dulu-dulu punya fare tu. Zaman perintis Zaimer je tak. Tak tahu lah siap ke tak. Capati tu dia tarik berapa? Wan Aluang Capati 2 lah. Capati 2 dia tarik satu. Okay, thank you. Anda dah welcome sir. Ini capati. Apa? 632. 632. Oh, kali mau check itulah check untuk safety kan. Itulah aku dah tunjuk dah menu tadi. Macam-macam. Tak kena beli beg baru lah. So jom kita pergi hantar dulu. Alright, kita dah nak sampai. Yup. Suruh tekan doorbell kan. Doorbell. Ini Kak Ya. Alright. Alright, kita satu order which is ada yang pertama dan sekarang dah nak pukul 7. Aduh. Macam mana aku hari ni? Aku rasa kena sambung lain video lah kan. Aku kena gerak tengah hari ni tengok siapa yang ponteng puasa kan. Aduh. Tak apa, kita bersambung lagi. Kalau tak sempat dah jadi masalah lah. Tapi aku lapar juga sebenarnya. Nak makan ke? Tak. Tomorrow. Beli air dulu. So nanti kalau nak makan
makan. Kawan, 100 orang tu satu? Bungkus. Bungkus. Kap lah, kap. Okay, thank you. Ini macam air bazar. Korang tengok. Tak payah nak pergi bazar. Masuk ni, itulah minta lagi. Minta lagi berbuka nak masuknya lah, apalah. Kan dah masuk. Coffee bean coffee bean. Mari. Dalam masa 1, 2, 3. Kan dah sampai. Kena ada ilmu lah baru boleh buat. Okey, siap. Jom kita pergi hantar dulu. Sini. Tak sini kan. Bijak. Alright. Jom kita pergi hantar dulu. Let's jom. Korang rasa sempat ke tak sempat sampai sebelum berbuka? Kalau rasa sempat, cuba komen dekat ruangan komen bawah ni sekarang. Jom, let's jom. Nampak tak? Bukan salah aku ni. Salah gad. Kalau lewat ni, dia yang salah ni. Dia berborak ni. 3 days later. Kawan, 56, CC3. Yes, pick up. Charlie's Bound. Yes, thank you. Yes. Kena sebut bahasa juga tak? Kau boleh. Pergeluran hati ini. Okey, ngam-ngam weh sebelum berbuka. Jangan main lah dengan VOC vlog. Assalamualaikum. Alright. Kopi bean bang Okey, boleh? Okey bang, selamat buka bang. Alright. Jom kita buka kat mana? Tapi time waktu berbuka dia bila Sebab kita boleh tengok dekat Grab tau sebenarnya. Pergi dekat Discover, dia akan tunjuk waktu-waktu solat ni. Meriah kan, Grab ada waktu solat kan. Oh okey, next prayer 7.26. So pukul 7.26 lah. Sekarang 7.25. Kenapa phone aku 7.25? Yang ini 7.24. Yang ini 7.30 dah. So aku ada 3 time zone yang berbeza. Aduh, dalam ni lubang. Kalau rasa syubha, pergi tengok azan je dah. Dengar. Dah buka dah tu. Kalau dah buka, kita berhenti tepi. Tepi tengok. Air mengalahkan air bazar. Goncang-goncang tu. Goncang-goncang tu. Goncang. Tomorrow. Right, so hari ni ada sesi penukaran beg setelah sekian lama aku kena kecam dengan beg ni. Apa yang korang geli dia sangat? Ini aku basuh lah. Basuh. Saya ada perfume lagi. Perfume aku selalu sembuh tau. Ini buti dia. So jom kita pergi tukar sekejap. Aku tak record dah sebenarnya. Aku dah cakap dah setting dah. Boleh tak record? Dah pasang-pasang susah. Berkicap ke aku pasang tadi. Ini pun dah nak pukul 6 dah. Dah nak pukul 6 dah baru aku boleh ceduk. Harap lepas ni tak kena kecam lah Ni semua sebab benda kucing tu lah. Kalau kucing tu tak kencing kat beg tu, rasa tak ada orang kecam aku pasal beg Lagipun beg tu dah lama. Helmet jangan lupa pakai lah. So let's go. Kita tengok mana order yang tarik kereta pada hari ni. Jom kita tengok. Dah ada sate kajang Jizamuri. Dah lah arah selatan. Hantai Eko Granda siut. Arah Shah Alam. Kenapa tidak arah utara? Senang lah sikit aku pergi Eko Granda. Tapi tak apalah, let's go. Kita pergi ambil dulu. Ini tak tahu order dia dah siap ke belum, sebab baru masuk. Dan tak tahu bila nak siapnya. Kan buatnya dia siap sidai-sidai aku, tahu-tahu dah nak buat tu berbuka Dah siap.
045 sudah siap. Ambil pesanan sekarang. Oh, mantap. Dah siap, mantap. Tak siap, tak mantap. Sabar. Alright, kita dah sampai. Nice juga bag ni. Kalau korang nak dapatkan kan, aku dah letak link dekat dalam description. Grab 045. Okay. Ni ya. Alright, masih siap. Tapi hujan lah aku. Nanti itulah hujan-hujan sikit. Saya rasa macam tak ngam tu. Okay, ikat elok, beg baru. Jadi susah sebab Grando tu dia lagi dekat kalau Mina arah sana kan. Tapi sebab Mina arah Shah Alam, so aku kena turn balik. Tapi tak apalah, fare pun boleh tahan. So jom kita pergi. Let's jom. Ya. Sampai pun. Buat A. Pakai salam macam dalam meja. Okay. Alright. Thank you. Alright. Ada job baru masuk lagi, geng. Puncak Alam. Wow, hari ni aku main di kawasan Sungai Buloh Puncak Alam lah, geng. Nampak meriah ni kat sini sebelum berbuka ni. Apa tak apa, kita layan selagi boleh, geng. Oh. Aduh. Tak kat dalam kan. So kita dekat sini. Angkat kapal situ. Okey, siap satu order. Aku rasa lama dulu je ni sebab satu order ni jauh, geng. Yang aku daripada Elmina ni ambil masa dah setengah jam untuk sampai ke Eco Grando. Tak adalah setengah jam, dalam 20 minit macam tu lah. Mungkin 20 minit lebih lah untuk settle satu job. So dia macam lambat gila. Tapi itulah, fair dia lanjut lah. Kalau macam yang ni pun hantar Puncak Alam RM8.60 campur 30 sen belakang RM8.9. Apa tak bagi RM9? Mudah sikit kerja. So tak apa, kita pergi hantar dulu. Tengok macam mana roper dia. Let's jom. Thank you, bye. Ya. Sian, telefon aku basah lah. Ini kalau rosak ni, tak tahu. Ada ulat masuk mulut. Ada ulat masuk mulut. Ayo, aku ingat tak basah. Rupanya basah jugalah lama-lama kan. Dia punya hujan slow tu, tetap lama-lama melekit kan. Tapi ni nampak macam tak putus order aku, bahaya. Makin lama makin ke atas pula. Bandar Seri Coffee lagi. Tak apa, kita layan je mana ada tu. Waktu pun dah nak dekat dah ni. Lagi sejam lagi. Kurang dari sejam lagi nak buka. Boleh lah last order ni. Last order kan. Aduh. Two. Kom. Okey. Siap. Tu. Take some chicken. Tapi ni aku kena monitor tu. Takut lambakan order kan. Bag aku bag kecil. Kan nanti ini apa? Roasted chicken. CK ni apa? Kevin Klein ke? Juice. Kucing. Kamu ni. So jom kita pergi ambil tu. Nampaknya dua-dua ni kita boleh ambil. Boleh ambil, tak ada masalah. Jom. Yang seperti kita dah sampai. Banyak juga orang order taxi ikut puasa. $5.22 Grab. Berapa? $5.22 je. Okey. Terima kasih. Dia hon depan muka aku. Shit. Tak ada. Kereta depan tadi. Tapi depan muka lah kena. Bang, jom. A few moments later. Okey. Boleh tunjuk kod kan. Bos.
GrabFood. GrabFood. On 4A eh? Bukan? Oh, ya ke? Alright. Sorry. Kat sini rupanya. Dia punya pin location pun lain macam. On 4A eh? Oh, okay. Sorry, salah rumah tadi. Tak apa. Aku pun dah biasa. Oh, ya ke? Dia tak update lagi. Oh. Dah makan bang? Belum lagi. Belum buka lagi. Alamak, sorry. Alright. Okay, selamat buka. Okay, terima kasih. Alright. Ui, besarnya. Okay, settle. Tapi masih dia cakap Melayu lah. Aku pun terkejut. Baik. Kalau tanya dah makan ke belum. Tiba-tiba dah makan dah jadi pelik lagi. Aduh. So, jom. Aku nak cari tempat berbuka dulu. Sekarang dah terlewat. Let's go. Many months later. Alright. Lama kan berbuka kan sampai pukul 10. So, aku sebenarnya dah balik lah. Tadi lepak lama berbuka kan. Lepas tu aku nak balik lah. And sajalah on. Lepas tu aku tembak my destination. Wah, kena pula kan. Job dekat kawasan rumah je. So, jom kita layan. Ini last order aku untuk hari ini. Tapi sebelum tu, jom kita tengok berapa banyak yang dapat di-collect dah. Sebanyak RM57. Okey lah kan. Dan kalau ambil lebih-lebih budak full time marah. Tapi okey lah. Untuk kerja aku start pukul 5 lebih tadi. 5 lebih 6, 7. Okey lah. 2 jam 50. Not bad. Tapi jajah lah dia punya order. Dia punya kata sos. Memang jahat. Gila. So, jom kita pergi ambil dulu. Let's jump. Wow. Ya, masih hujan lagi. Oi, sejuk hari ni. Satu hari dia hujan. Aja gila macam hidup punya hujan. Lepas tu order pun dapat lain macam. Kita pun dah sampai dekat si Aicha ni. Tak tahu lah Aicha ni sama kan dengan Mishu ke apa tak. Tapi yang pasti brand dari negara China. Dan yang penting aiskrim dia murah. Jom kita tengok siap tak. Grab tu 549. Okey, terima kasih. Panggil abang pula. Siap. Aduh, let's jom kita hantar order yang terakhir. A few moments later. Okey, kita dah sampai. 3. Ya. Okey, masih. Aduh, buang lah. Aduh. Assalamualaikum. Boleh masuk tak? Okey, masih. Okey. Alright, settle order yang terakhir untuk hari ini. So kutipan kita pada hari ini agak banyak. RM61 lah. Itu pun dia tak masuk lagi yang duit bonus pick up tadi. Sebab aku ambil dari Sarjana. So roughly dalam 60 lebih. Okey lah kan. Untuk kerja 2 jam tambah lagi 5 minit 10 minit lepas tu. So aku rasa itu saja untuk video Ramadan kali ni. Tak ada video tangkap orang tak puasa lah. Oh, ni tak ada. Tapi kalau korang suka video ni, jangan lupa share, like dan subscribe untuk video-video yang menarik pada masa akan datang. Okay, see you guys in the next video. Ciao.